Assalamualaikum sahabat semua. Okey, macam biasa, selamat pagi. Okey, pagi dah ni. Okey, macam biasa kita turun di Bukit Merah bersama dengan tekong biasalah, tekong Pak Long. Okey. Hari ni aku dah lama sebenarnya tak upload video ni sebab kamera ada masalah. Okey. Jadi tak apalah. Hari ni kumpau ke tak kumpau ke, ada strike ke, video ni akan diupload jugalah. Okey. Sebab dah lama tak upload video Okey. Apapun yang mana dah subscribe tu, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Doakan agar korang semua dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Yang mana belum subscribe lagi, boleh tekan butang subscribe kat bawah. Okey. Harap-harap hari ni ada hasil lah. Okey. Segala peralatan dan juga info berkenaan dengan trip ni, dengan nama tekong, nombor telefon tekong, kalau korang nak, aku akan letakkan di ruangan description. Okey. Jom. Dah lewat ni, kita lancar dulu. Okay, sahabat, kita try dulu sini. Hari ni aku pakai rod Bullzen Zen 100 HSL bersama dengan rod mesin Bullzen bersama dengan rod Harrier Daiwa 10-20, tali Tomania King Kong 30 pound. Macam biasalah, setup dulu standard lah tu. Kita try dulu. Biasa pagi-pagi pot ni tak mengecewakan. Kadang-kadang je kecewa. Biasa tak mengecewakan Pak Long Kadang-kadang je kecewa. Tapi yang banyak kecewa. Oh. Aduh. Tak kena. Ikut lagi tu. Oh, ikut. Tak ada. Tu orang angkat buka tu. Oh. Strike awal. Pakai ya? Ya. Kena kemas tak? Tahu. Dia tengok dia kena kemas. Oh, kemas. Ya, pagi-pagi ada semangat lah. Boleh tak? Tak berani. Kena bagi ada semangat. Dia nak buat lauk besar ni tak? Dia jangan bersangat. Tapau ni. Strike awal pagi. Kalau ada semangat sikit, buka tu. Jadi kalau yang nak buat 3 rasa selesai macam ni. Ni nak simpan buat lauk. Mana? Tu buka yang ni. Bukan duduk tu, simpan dekat bagnya tu. Oh. Bawa. Suka dia punya
tu yang macam ada berlubang tu ambil gitu. Ha, ambil cukup. Tak apalah, tong dia. Ada air apa? Okey. Untuk kawan-kawan kerja. Tu kalau pandai buat perasan tu tak tu. Tu. Makan taucu. Kau pernah makan dah orang buat ikan makan taucu? Benar? Macam laut ikan pelotan kan? Oh. Sedap tu. Tapi nak makan juga. Ibu tak pandai ke mana? Ha, ini dia waktu makan. Saya tu bapak ada kita, saya macam percaya saja. Tapi satu hari saya jumpa ikan lepas dia menetas. Menetas, saya tengok besar lagi. Oi. Sampai sini dia ikut. Sini kat tadi eh? Oh. Tadi macam kau masa buang kan, dia kata dia ada ibu ni. Sebab dia tu. Apa dia ronda sini tu, dia Petroka kau sini. Tak, tadi memang nampak macam kira waktu saya baling atas rumput. Kira nampak macam umpan jatuh tu kuat air. Ingat kan? Sebab umpan jatuh. Jadi kadang kalau yang ronda ni kata dia akan pergi ronda balik, datang balik macam tu. Dia macam tu. Dia orang pergi ronda. Memang saiz macam tu lah. Mana dia? Lagi dalam. Oh. Nak dia. Sini tadi. Dalam ni. Sama. Lalu atas anak pun tak ada respon. Buka diri kan. Mana? Oh. Tempat tu kalau ambil tu depan. Itu dekat tempat tu dekat pokok-pokok situ dia tangan pokok bakang tu dia macam dia ada lubuk. Oh tu. Oh, kecil Tak ada respon. Tahu ibu pergi mana. Oh, lari. Ada. Lari lah. Rupanya ibu dia dekat sini tau. Ibu dekat sini lari mana? Hmm. Oh, ada saiz tu ibu. Besar tu. Memang orang kata keraguan lah ni. Rasa ibu lepas kena lah tu. Mungkin lah. Kau ibu duduk bawah ni. Saya kuih ni samai ni boleh kau. Ha, dia dengan dayung kan. Dayung ni. Jadi duduk bawah ni padahlah ke bawah situ. Dia tak ambil ibu duduk kat sini. Duduk. Memang dah kena pancing lah ibu tu. Dah trauma. Nampak tu tadi. Patut lah. Dia tak perasan ni. Takkan saya tak apa kuih benda ni dia macam tu. Tengok lori cacak. Lari masuk bawah rumput tu pula tu. Tak ambil lah tu. Tengok nanti kalau kita pergi sini tu. Mana tahu nanti anak tu ikut kita. Kompom lah tu. Kompom lah. Itu kalau ada nanti kau pakai ni. Yang pakai yang ni. Satu dia tunggu. Assalamualaikum sahabat. Okey, alhamdulillah tip kita untuk hari ni dapat seekor. Dapat seekor pun okeylah kata, bersyukur je lah. Okey. Yang dapat hari ni memang aku tapau lah. Okey, tapau nak bagi makan, orang kata nak bagi buat makan untuk geng-geng tempat kerja aku lah. Ada 2-3 orang tu kan. Kita berkongsi rezeki kata. InsyaAllah mungkin suatu hari nanti dapat lebih banyak lagi. Okey. Yang mana dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya doakan agar anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang mana belum subscribe, yang mana belum subscribe, tekan saja butang subscribe kat bawah ni geng. Okey. Bantu saya untuk dapatkan 1000 subscriber yang pertama. Okey.
Segala info berkenaan dengan trip ni, okey, macam rod, peralatan semualah dengan kontak nombor Tekong, semua nanti saya akan letakkan di ruangan description kat bawah. Okey. Teko tu kata penutup lah, lesen penutup untuk tahun 2025 ni. Nantikan video, banyak lagi video-video saya akan buat untuk tahun 2026 nanti. Okey. Apapun, jangan lupa subscribe, geng. Ingat, mancing dengan ilmu bukan sekadar strike. #berani kumpau. Jumpa lagi, geng. Zas.